Ramadan aktiviti apa je? Jom Sarah share dekat korang apa je aktiviti kita buat time Ramadan. Of course lah, kita ada mini bazaar. So dekat sini macam-macam menu yang korang akan tengok nanti. So nak tahu apa yang berlaku dekat sini, jom ikut Sarah. So, dekat sini kita ada macam-macam jenis menu. Kita ada buttermilk chicken, kita ada mini murtabak, roti john dan popia carbonara guys. Dan air pun kita ada air special. Kita ada blackcurrant lychee, kita ada air jagung. Macam mana? Best tak? Korang. So, nak bagi tahu korang, mini bazaar ni kita akan ada setiap hari Rabu dan Khamis pada pukul 4:30 petang. So, kalau berminat, cepat WIS IPT Skill.